Doa apa kita nak banyakkan kepada orang yang meninggal ni? Nabi ajak dua doa. Allahumma ighfir lahu wa thabbithu 'inda su'al. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, tetapkanlah lisannya untuk menjawab sekali. Sekali ni nak jawab. Ulang dua doa ni. Berapa lama nak ulang dua doa ni? Lebih kurang 1 jam daripada dia dikebumikan. Ulang 1 jam tu. Sesiapa yang didoakan oleh, ni hadis hadis sahih. Sesiapa yang didoakan oleh sebanyak 70 orang saleh, maka Allah akan mencabut daripadanya siksaan azab kubur. Seperti mana laju mudah air itu keluar daripada bekasnya, kata Rasulullah, begitulah ruh orang-orang yang beriman, yang rindukan Allah dan Rasul, yang telah lama suka untuk menghadap Allah dan Rasul. Tergesa-gesa mereka keluar daripada tubuh, badan dan dunia ini untuk menghadap Allah, untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia keluar laju, tuan-tuan. Sakit tetap sakit, tapi sekejap sahaja, tak lama. Maka kata Nabi, malaikat maut pun cabut dengan lembut. Sakit tetap sakit. Seperti mana tuan-tuan tengok kulit ni dah bersatu dengan darah dan daging. Seperti mana tuan-tuan tengok tubuh kita ni dah bersatu. Malaikat maut sudah dapat nama dia. Malakul maut sendiri. Malakul maut ialah nama yang sahih. Israel nama yang sabit dengan hadis yang dhaif. Tapi boleh sebut, tak ada masalah. Jibril yang tu dengan sabit dengan hadis dan Al-Quran. Jibril, Mikal, apa semua tu. Israfil sabit dengan Al-Quran. Adapun Israel yang lebih tepat ialah Malakul Maut, dan satu-satunya malaikat yang tahu bagaimana untuk menarik roh. Kalau malaikat maut sibuk, dia kata Jibril, pisat tak ada ni. Maka Jibril akan jawab, wahai Malakul Maut, aku tidak tahu bagaimana untuk menarik nyawa itu. Satu-satunya malaikat yang ada kemahiran untuk mengeluarkan nyawa ialah namanya Malakul Maut. Kemudian diserahkan kepada pasukan malaikat. Dia akan berada, kata Rasulullah, di kepala, bukan berdiri atas kepala, duduk di tepi. Bila sampai masa sesiapa yang menyebutkan subhanallahi wa bihamdih, 3 kataan subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, tiap-tiap hari dia sebut 100, huttat anhu khatayah, Allah buang semua dosa dan kesalahan dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun kesalahan dan dosa itu sebanyak buih di lautan.